Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang nombor asas. Kita nak tukarkan asas nombor. Kita nak tukarkan nombor ni kepada asas 10 dan tukarkan nombor asas 10 hingga asas lain lah. Mari kita tengok. Yusuf nak cepat sikit sebab cuaca tak menentu. Okey? Okey. Cara kita nak tukarkan nombor asas apa-apa ke asas 10 tu, nombor ni kena dah dengan nombor asas. Contohnya 5 kena dah dengan nombor asas 6. Kalau dia adalah di row ketiga, dia kena ada kuasa 2. Kalau di belakang sekali, dia mula dengan kosong. Faham tak? Jadi dia macam ni lah. Sekejap, saya tulis okay. Ini adalah formatnya. Nombor yang nak ditukarkan kena dah dengan nombor asas dan kena ada kuasa. Kalau depan sekali, dia nombor kuasa dia adalah paling besar sekali dan belakang sekali nombor kuasanya adalah kosong. Jadi dapat jawapannya iaitu 206. Sekarang ni cara kita nak tukarkan asas 10 kepada asas apa-apa pun. Contohnya asas 6. Kalau kita nak tukarkan, kita kena faktorkan. Kalau boleh nampak lah. Okey. Kita nak faktorkan macam mana? Okay. Bagi je. Guna kalkulator. 7, 8, 9, 1 bagi 6. Saya kena cepat sikit sebab nanti hujan nanti mampus lah. Kalau ada baki ni, abaikan baki ni. Nombor yang bukan baki ni, nombor yang belakang titik tu abaikan. Dan nombor yang depan titik ni bagi dengan 6. Jadi cara nak cari baki tu kena ambil dalam dengan 6. Ni bakinya. Jadi bakinya adalah 1. Sekarang ni kita dapat 13, 12 dan bakinya ialah 1. Bagi lagi sampai kosong. Cuaca ni agak susah juga kalau nak menentukan. Hujan ke, panas ke, memang agak cabar sikit. Tapi memang best lah. Di sekejap panas, sekejap macam hujan. Memang agak cabar sikit, tapi best. Sebab dia lebih menghiburkan para penonton. Tak apa kan ni. Dia taklah sama sangat macam asas 10 tu, tapi dia macam ni lah. Sebab dia nak cepat sikit, itulah dia agak salah sikit. Jadi jawapannya ialah sekejap. Okay, susah sikit. Bye. Tu je lah.